turunkan aku, let me down. Tiana ni macam dia betul-betul tengah takut tau. Hai, Assalamualaikum. Nama aku Amir daripada Amir's TV and welcome back to our major segment atau major ke? Aku nak cakap true crime story lah, tapi ini bukan true crime. Ini adalah kejadian, kisah benar. Aku tak tahu nak bagi nama apa dekat segmen ni, tapi terserah korang lah kan. Aku rasa aku tak perlu terangkan apa-apa lagi. Jom, let's start the video. Tiana Radonjic, seorang gadis cantik dari Sevilla yang berumur 19 tahun. Ya, muda lagi. Dia ni seorang influencer dan model. Boleh dikatakan dia ni memang tengah top, nama dia tengah naik, memang tengah banyak job lah kan. So, pada hujung bulan Mei 2025, ya, baru lagi, dia ni pergi bercuti dekat Budva dekat Montenegro, kawasan tepi laut yang memang cantik gila lah kan. Dia ni pergi sana bukan sekadar untuk bercuti saja. Dia ni ada dapat tawaran daripada satu syarikat sukan air ni untuk buat video promosi sukan, bukan sukan lah, video promosi untuk parasailing. Sukan yang sukan macam sukan luncur air tu, tapi yang ada macam parachute kat belakang tu. So pada waktu tu cuaca elok je tau. Angin sepoi-sepoi, bahasa orang kata cuaca tenang, laut tenang. Memang tak ada apa-apa keraguan pada cuaca lah untuk diorang buat parasailing tu. Even Tiana ni pun nampak steady je, nampak okey je. Dia pun terus bersiap-siap pakai bikini, pakai harness semua kan, terus ready untuk buat parasailing tu. Memang tak lama pun tunggu Tiana ni ready. So boat terus gerak dan tarik dia. Dan bila parachute mula mengembang dan buat Tiana ni terbang ke udara, dan semuanya waktu tu memang nampak okey je. Memang Tiana nampak tenang, semua memang terkawal lah orang kata. Memang semua dah mengikut SOP yang betul dah. Bila betul-betul Tiana ni dah dekat atas ni, betul-betul dekat atas ni, tiba-tiba orang dekat bawah dengar Tiana ni jerit, turunkan aku, let me down. Tiana ni macam dia betul-betul tengah takut tau. Tak tahulah kenapa, maybe sebab tinggi sangat ke ataupun angin kencang sangat ke time tu, memang tak tahu kenapa. Tapi paling mengerikan, waktu tengah dekat atas udara tu, Tiana boleh cuba untuk buka dia punya harness, dia punya alat keselamatan diri tu, dia cuba buka untuk jatuh ke bawah. Korang bayangkan, Tiana dekat atas udara ni, dia bergelut nak buka dia punya keselamatan ni, dia punya harness ni, dia bergelut, terlepas. Tak tahu macam mana dia terlepas, zap, jatuh menjunam ke bawah. Orang-orang ramai yang tengah menyaksikan kejadian tu semua menjerit tau. Bila once Tiana jatuh je, semua pasukan keselamatan terus bergerak, menyelam dan selamatkan Tiana lah kan. Tapi malangnya Tiana tak dapat diselamatkan. Tiana maut dekat situ juga. Mak dengan keluarga dia dekat Sevilla memang sedih sangat-sangat. Diorang cakap anak dia ni bukan jenis yang gopoh tau, bukan jenis yang cuai, bukan jenis yang senang nak gelabah. Mak dia kata kalau betul lah dia kena panic attack, takkan tak ada orang langsung jaga dekat bahagian bawah. Dan kenapa tim keselamatan tak ada backup plan if SOP yang pertama ni tak berjalan dengan lancar. Mak dia memang kesal lah dengan kejadian tu. Yelah, anak maut kat situ kan, siapa yang tak kesal. Dan syarikat parasailing ni pun cakap dengan tenangnya, Cik tenang, syarikat kami dah ikut SOP 100%. Semua terkawal. Company sukan air ni, dia macam nak salahkan anak dia. Maksudnya dia nak salahkan 100% Tiana ni punca buatkan diri dia maut. So family Tiana ni memang tak puas hati lah kan. So dia nak polis siasat 100% ke atas kes ni sebab dia yakin anak dia tak patut mati dalam keadaan yang macam tu. Yang lagi buat orang sedih, syarikat ni macam tak nak tanggungjawab apa yang jadi dekat atas Tiana. Sedangkan Tiana ni datang untuk mempromosikan video diorang, untuk mempromosikan, untuk brandingkan lagi diorang punya syarikat tau. Tapi ends up macam ni jadinya. Aku tak tahu lagi apa update kes ni. Polis masih lagi siasat. Aku tak janji aku akan update benda ni. Korang boleh follow up sendiri kes ni macam mana. Mati dalam keadaan berumur 19 tahun memang sedih weh. Hanya nak pergi bercuti
sambil buat job, ends up balik dengan keranda. Tak sempat nak enjoy life dia lagi. Dia baru 19 tahun. Aku hanya boleh cakap, korang hati-hatilah buat apa-apa aktiviti kat sana. Jangan asyik nak YOLO je kan. Memanglah kita ni hidup sekali je. And sekali. Once korang ends korang punya life, memang end kat situ je lah. Memang YOLO lah. Apa-apa pun pengajaran kat sini, memang korang, setiap apa yang korang nak buat, korang fikir betul-betul, keselamatan tu jaga. Video ni memang dah habis sampai sini je. Thank you so much kepada korang yang dah tengok video ni sampai ke saat ini. Alright, jangan lupa hit that like button, hit that subscribe button. Jangan lupa, kalau korang suka video-video ataupun konten-konten dalam channel ni, jangan lupa subscribe, join the family. Makin banyak korang subscribe, makin banyak korang like dekat channel ni ataupun video-video yang ada kat channel ni, makin banyak lah semangat aku untuk buat video baru. Alright, sebab sekarang ni pun memang aku dah demonetize sebab aku tak dapat apa-apa gaji pun daripada YouTube lagi. Aku minta tolong sangat-sangat kat korang, tolong. Alright, cukup sampai situ je video kita kali ni. As always, I love you guys. See you in the next video. Bye. Finally aku ingat aku punya outro. Jangan lupa check out 2 video ni. Satu recommend, satu lagi best of the best dekat, tak ada kot, mungkin playlist aku pun tak sure, aku tak ingat dah aku letak apa. And jangan lupa subscribe, right?